Ketika itu, kemajuan pesat dalam perkhidmatan telekomunikasi dan komputer di Taiwan telah mewujudkan persekitaran yang ideal bagi penjenayah untuk memanfaatkan internet sebagai alat dalam aktiviti penipuan. Pada 20 April 1994, China membangunkan akses internet penuh pertamanya melalui sambungan talian antarabangsa berkelajuan 64 kilobit dengan bantuan syarikat telekomunikasi Amerika Syarikat, Sprint. Sejak itu, pelbagai bentuk jenayah cyber dan aktiviti penggodaman mula muncul. Namun, apabila pihak berkuasa Taiwan dan China